Guna ilmu bahas krisis tenaga global. Kerajaan sedaya upaya mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter yang pada masa ini masih paling rendah di dunia ketika krisis di Asia Barat terus memberi kesan global kepada harga bahan bakar, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambil menegur pimpinan parti politik sama ada kerajaan atau pembangkang supaya berbahas mengenai perkara itu berdasarkan ilmu. Perdana Menteri berkata pada masa sama, kerajaan juga menanggung subsidi mencecah RM6 bilion sebulan bagi diesel dalam sektor tertentu. Dikritik saya dan kerajaan. Padahal seupaya kita, ikhtiar kita, RON 95 itu di antara paling rendah di dunia. Dalam keadaan gawat, kita turun daripada 300 kepada 200. Itu pun dikecam. Saudara, hari ini, setiap bulan, subsidi kerajaan untuk budi 95, untuk diesel, kerana diesel ini memang naik kepada sebagai rakyat. Tapi untuk petani, untuk nelayan, untuk pengangkutan awam, semua itu diberikan subsidi. Berapa jumlah subsidi satu bulan? Satu bulan, RM6 bilion. Bayangkan 10 bulan sudah RM60 bilion. Nak cukai orang susah, orang marah. Tetapi tiada cukai wang negara, tiada. Jadi, inilah masa untuk kita bincang cara baik parti kerajaan, parti pembangkang. Jangan bebal tak tentu arah nak jadi pemimpin masyarakat. Nak utarakan komen harus berdasarkan ilmu, katanya dipetik Harapan Madani. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata demikian ketika berucap sewaktu majlis sesi ramah mesra beliau bersama warga dan bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford, Kuala Kangsar pada Sabtu. Hadir sama Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri Datuk Khairuddin Abu Hanifah yang turut mewakili Menteri Besar Perak. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Tambun itu turut meminta semua pihak merenungi situasi bekalan minyak di beberapa negara termasuk sebilangan negara ASEAN susulan impak krisis tenaga dunia berikutan konflik Asia Barat. Minyak kita RON 95 RM1.99 seliter, Singapura RM10 dan di sebuah negara dalam ASEAN 400 stesen minyak ditutup. Renungkan perkara ini kerana kita tidak terkecuali daripada permasalahan ini. Sebab itu, saya bagi arahan termasuk batalkan semua lawatan menteri ke luar negara kerana kos pengangkutan sudah tinggi, ujarnya lagi. PMX dalam pada itu menjelaskan mengenai lawatan khas beliau ke Istana Merdeka Jakarta, Indonesia bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada 27 Mac lalu. Menurutnya lagi, lawatan berkenaan diadakan atas alasan tertentu yang disifatkan mustahak demi urusan keselamatan negara yang berlangsung sekitar 3 jam sebelum beliau bergegas pulang ke Malaysia. Nanti ditanya pula mengapa Perdana Menteri ke Jakarta. Ada alasan dia. Saya pergi, Presiden pun 3 jam. Naik pesawat sampai di lapangan terbang ke Jakarta. Lalu terus ke rumah Istana Presiden Prabowo berbincang selama 2 jam. Kemudian dia naik kereta hantar saya ke lapangan terbang untuk saya terus balik. Saya bukan orang muda tetapi saya lakukan ini kerana saya anggap ia tanggungjawab kepada negara, tegasnya. Nah, walaupun sudah berulang kali diperjelaskan tentang isu krisis tenaga global ini, tidak kira dari pihak kerajaan sendiri, ahli pakar maupun pihak akademik, masih juga wujud puak pembangkang yang hanya tahu mempertikai dan memfitnah tanpa mahu menerima fakta yang sebenar. Tidak lelahkah kalian hidup dengan digelumangi fitnah dan tomahan yang dangkal dek kerana kalian berlainan pendapat dengan kerajaan yang memerintah? Dan sekiranya benar kalian bekerja demi rakyat,
maka sepatutnya kalian berganding bahu bersama kerajaan membantu menyelesaikan krisis yang kini melanda secara global. Tetapi, jikalau kalian tidak mahu membantu, maka janganlah cuba membantutkan usaha baik kerajaan yang sedaya upaya mahu memperbaiki negara dan membantu mengurangkan beban rakyat. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.